Padamlah api cinta, musnah harapan. Mengapa kau sambut berubah pikiran hanya kerana peristiwa itu? Kau hancurkan kota cinta yang kita bina bersama di masa yang lalu. Ternanti akan apa yang terjadi. Oi. Aku bagi warning kat kau jangan kacau band. Kau ni, bila masa pula aku kacau band? Aku datang sini nak bekerja. Kau ingat kau apa? Aku nampak lah macam mana kau impit dia. Apa awak cakap ni? Siapa pula awak nak simpit? Hello ibu. Band tu punya. Aku nak kau belah daripada kafe ni. Hei. Apa hal ni, Nizam? Tadi ni datang tiba serang orang pula. Masa bila aku serang kau ni baru serang. Ya Allah, Nizam. Apa hal lah? Hei. Apa ni? Kenapa? Kenapa datang sini gaduh-gaduh? Budak ni kena ajar sikit lah, madam. You kalau datang sini nak gaduh-gaduh, you keluar. Keluar! Keluar lah muka you nanti. Kau ingat Nes? Jaga kau. Hesh. Aduh, you ni. Memanglah penat tapi rasa seronok sangat, sayang. Betul ke you penat shopping ni? Ha? Ada tak ada yang benda yang terlupa nak beli? Sekejap I tengok. Macam tak ada lah. Tapi macam ada lagi satu dua. You ni. Sayang. Lepas je kita letak barang dekat bilik, kita pergi kafe Melati, sayang. Biarlah dia orang tu. Jangan kacau orang lah. Alah, jomlah ya. Sebab I nak rasa kopi panahan asmara. Kopi panahan asmara. Jom. Yang. Sorry yang, terlupa. Apa dia ke I? I dengar kopi tu, I terus lupa. Jom yang. Letak barang dulu. Jomlah. Jomlah. Nash, you okey ke tak ni? I nampak you macam nak pitam ni tau. You okey ke tak? I okey je, Madam Mel. Cuma tadi ternampak bintang. Kau betul ke okey? Ben, pergilah ambilkan dia air. Kalau you sakit lagi kepala ni, jomlah kita pergi klinik. Sebab you jatuh kat kepala ni, takut apa-apa kat kepala you ada pendarahan ke apa ke. Jomlah. Tak apa, I okey je. Ini pun telah lebam sikit je lah. Betul you ni? Kau okey tak ni? Okey. Ben duduk di sini sekejap, teman dia. Mak nak pergi ke depan sebab ada orang nak bayar. Tolong tengokkan sekejap, Dah, minum.
terima kasih tolong aku tadi. Kalau kau nak tahu, sebenarnya kau yang dah tolong aku tau. Aku tak berkenal lah dengan si Nizam tu. Tak, aku nak tanya sikit. Dia tu boyfriend kau ke? Memang tak lah. Dia adalah ajak aku couple. Tapi aku tak nak lah. Dia tu panas baran kot. Tengok sampai kau pun dah kena pukul dengan dia. Aku panas betul lah dengan Mamat tadi tu. Aku tengok Mamat tu okey je. Kau tu yang salah. Yang kau pergi tolak Mamat tu kenapa? Kalau backup dia ni kenapa? Kau kawan dengan dia ke? Kau tahu kan dah berapa lama aku suka kat band. Bila duduk impit-impit band macam tu, panas hati aku. Aku bukan nak backup dia lah. Aku cuma nak nasihatkan kau sebagai kawan. Dah lah tu nak usir si band tu. Aku tengok band tu tak pernah serius pun dengan kau. Kau tu je yang perasan. Dah. Thank you. Mun? Madam. Saya nak tanya awak. Okey. Kalau band dengan Nash tu, diorang couple, okey tak? Band dengan Nash? Couple? Memang okey sangat lah, Madam. Diorang tu memang sepadan. Madam, sorry lah, Madam. Sebenarnya kan, Mun kan pernah ingat yang Madam tu dengan Nash pernah ada apa-apa. Awak ni merepek kan? Dah. Ambilkan saya ais. Okey. Ni kan bersih kan? Bersih, Madam. Okey. Thank you. Good. Kecoh betul lah. Aku ingatkan Madam dengan Dash. Tapi Madam tu tak suka pun dekat Dash. Lainlah kalau band dengan Nash, barulah sepadan. Sakit ke? Masih bening-bening lagi ni. Masih sakit lagi? Itulah. Degil kan? Ajak pergi klinik tak nak. Kat sini I letakkan ais. Ben, you buatkan dia air panas. Air kopi ke, air teh ke. Sini. Sinilah. Dia ada je lah. Nash! Mel! Nash! Janganlah marah. You dengar cakap I. Sebenarnya tadi yang tengokkan si Nash ni Ben. Lepas tu Ben keluar pergi ambil air. I ada kat sini. Jadi I tengok-tengokkanlah si Nash tu. I tak ada apa-apa lah dengan anak you. Kalaulah I nak ada apa-apa dengan anak you, takkanlah I nak buat dia menantu. Kenenkan dengan Ben. You ni cuba you fikir. Kan? I pun fikir macam tu jugalah. Tapi itulah, bila I fikir, masalah you. Kenapa pula? Tak dah cepat. Tak salah faham dah. Bukan I. Bukan. Nash okey je, Papa. Tak ada apa-apa pun. Mama Nash suruh Papa jaga Nash. Papa kena jaga. Kalau tidak, Papa kena bebel lah. Tu, Mama buat apa tu? Biasalah orang perempuan. Mel tu kan kawan dia. Kawan lama tak jumpa. Apa lagi? Sembang lah. Kan? Lagipun dia orang bincang pasal Nash. Bincang pasal apa? Bincang pasal masa depan Nash. Pasal masa depan Nash?
You kan selalu memang perangai daripada dulu sampai sekarang cepat sangat beranjak. Cepat buat keputusan. Itulah kan. Baik you cepat bagi tahu dengan I. So, you tahu. Dapat I bayangkan kalau you jadi menantu I. You mak mertua I. Ayo. Menantu mak mertua. Ayo. Ya Allah. Mak, Aunty. Ya. Ben dengar tak apa yang korang cakap tadi? Ternanti akan apa yang terjadi.